Pernah tak rakan bayangkan satu acara yang dirancang untuk memecahkan rekod dunia, mengumpul dana kebajikan dan mencipta kenangan indah, akhirnya bertukar menjadi salah satu bencana paling terkenal dalam sejarah Amerika. Inilah kisah Balloon Fest 86, satu peristiwa yang berlaku di Cleveland, Ohio pada tahun 1986. Apa yang bermula sebagai idea yang kelihatan hebat akhirnya menjadi pengajaran besar tentang bagaimana sesuatu yang nampak tidak berbahaya boleh membawa akibat yang tidak dijangka. Pada 27 September 1986, organisasi kebajikan United Way of Cleveland merancang satu acara luar biasa. Mereka mahu memecahkan rekod dunia dengan melepaskan sebanyak mungkin belon helium ke udara pada masa yang sama. Persiapan dilakukan selama berbulan-bulan. Ribuan sukarelawan berkumpul untuk mengisi belon dengan helium. Sebuah struktur gergasi seperti sangkar dibina di tengah bandar untuk menempatkan semua belon tersebut sebelum ia dilepaskan. Pada asalnya, pihak penganjur mensasarkan 2 juta belon. Namun disebabkan keadaan cuaca yang kurang baik, jumlah itu dikurangkan kepada kira-kira 1.5 juta belon. Walaupun jumlah itu dikurangkan, ia masih merupakan satu angka yang luar biasa besar. Apabila detik pelepasan tiba, ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Dalam beberapa saat sahaja, langit Cleveland dipenuhi dengan lautan warna-warni. Dari jauh, ia kelihatan seperti satu kejayaan besar. Tetapi persoalannya, apa yang berlaku apabila lebih 1 juta belon dilepaskan ke udara? Ramai menyangka belon-belon itu akan terus terbang tinggi sehingga pecah dan hilang. Namun, ia tidak seperti dirancang. Tidak lama selepas pelepasan, cuaca mula berubah. Hujan dan udara sejuk menyebabkan belon-belon tersebut kehilangan daya apungan yang lebih cepat daripada yang dijangkakan. Akibatnya, sebahagian besar belon tidak terus terbang jauh. Sebaliknya, ia kembali turun ke permukaan bumi dalam jumlah yang sangat besar. Belon-belon ini mula memenuhi jalan raya, kawasan perumahan, sungai dan tasik eri. Pemandu kenderaan dilaporkan mengalami gangguan penglihatan apabila ribuan belon melintasi jalan. Beberapa operasi penerbangan juga terpaksa mengambil langkah berjaga-jaga kerana keadaan tersebut. Namun perkara yang paling serius adalah berlaku di tasik eri. Pada hari yang sama, 2 orang nelayan dilaporkan hilang selepas bot mereka terbalik. Pasukan penyelamat segera memulakan operasi pencarian. Tetapi terdapat satu masalah besar. Permukaan tasik dipenuhi dengan ribuan belon berwarna-warni yang terapung. Dari udara, pasukan penyelamat sukar membezakan antara kepala manusia, jaket keselamatan atau serpihan bot dengan longgokan belon tersebut. Keadaan ini menyukarkan usaha mencari mangsa yang hilang. Malangnya kedua-dua nelayan itu akhirnya ditemui telah meninggal dunia. Walaupun sukar untuk menentukan sejauh mana belon-belon itu menyumbang kepada tragedi tersebut, insiden ini menjadi antara kontroversi terbesar yang dikaitkan dengan Balloon Fest 86. Dan itu bukannya satu-satunya masalah. Di kawasan lain, beberapa ekor kuda milik peternak tempatan dilaporkan menjadi takut apabila kawasan mereka dipenuhi belon yang jatuh dari langit. Terdapat juga aduan mengenai kerosakan harta benda dan gangguan kepada penduduk setempat. Tidak lama kemudian, beberapa tindakan undang-undang mula difailkan terhadap penganjur acara. Apa yang sepatutnya menjadi simbol perpaduan komuniti kini bertukar menjadi mimpi ngeri dari sudut perhubungan awam. Fakta menariknya, sehingga hari ini Balloon Fest 86 masih sering disebut sebagai salah satu contoh paling terkenal tentang kesan yang tidak dijangka daripada acara berskala besar. Ia juga menjadi pengajaran penting tentang impak alam sekitar. Pada tahun 1980-an, kesedaran mengenai pencemaran akibat belon yang dilepaskan secara besar-besaran masih belum meluas seperti hari ini. Kini, banyak organisasi dan pihak berkuasa lebih berhati-hati dalam meluluskan acara pelepasan belon kerana kesannya terhadap kehidupan liar dan alam sekitar. Jadi, apa pengajaran daripada kisah ini? Kadang-kadang sesuatu idea boleh kelihatan hebat di atas kertas. Ia boleh nampak cantik, mengagumkan dan mampu menarik perhatian ramai. Tetapi, tanpa mempertimbangkan semua risiko yang mungkin berlaku, hasil akhirnya boleh menjadi sangat berbeza daripada apa yang dirancang. Balloon Fest 86 bermula sebagai cubaan memecahkan rekod dunia. Namun selepas hampir 40 tahun kemudian, ia lebih dikenal sebagai salah satu kegagalan acara awam yang paling terkenal dalam sejarah. Jika korang suka video-video macam ni, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan. Jumpa lagi dalam video seterusnya.